Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Atik Mustafa, Remiser 2 License UOB KL. So, dalam video kali ini, saya akan guide kepada anda semua cara nak buka akaun saham Bursa Malaysia dengan UOB KL secara online. Okey, so apa yang korang perlukan untuk buka akaun yang pertama adalah NRIC, iaitu IC korang. Yang kedua adalah latest 2 month bank statement. Yang ketiga adalah resit bayaran kepada Maybank atas nama UOB KL sebanyak RM9.72 untuk pembukaan akaun. Okey, so korang perlu sediakan 3 dokumen ini awal-awal supaya lebih senang pada pengisian nanti. Tetapi pastikan sekiranya korang buat transfer bayaran sebanyak RM9.72 menggunakan Maybank, pastikan bank statement yang korang beri juga adalah sama dengan bank yang digunakan tadilah. Okay, kalau pakai bank Islam, so bank statement mestilah bank Islam. Kalau transfer RM9.70 menggunakan UOB Bank, so latest 2 month bank statement mestilah daripada UOB Bank. So seterusnya kita pergi kepada bahagian bawah, pastikan korang ada kod 1508. So dekat sini korang boleh tulis satu sahaja. Okay, yang ni tahun berapa lama korang kenal saya lah. So kalau yang belum sampai setahun pun tak ada masalah, tulis je satu. So dekat sini korang isi saja ataupun tekan button reminder. Okay, how do you know about UOB KL? So tekan button reminder HQ ataupun branch. So servis yang korang akan buka adalah account cash upfront. So korang boleh tekan dekat sini. Lepas tu, would you like your trading account to be Syariah compliant? So pilih yes dan seterusnya tekan proceed to the next session. Okay. So dekat sini korang boleh pilih salutation. Okay, kalau siapa yang ada pangkat boleh isi. Kalau ada jawatan sebagai doktor pun boleh isi juga. So dekat sini kita letak hari ini untuk hari ini Mr. dan isi nama korang, nama penuh lah. Okay, nama penuh seperti IC. So contoh saya bagi. Okay, Muhammad Habib bin Mustafa. Right. So jantina. Lepas tu pilih tahun. Okay, saya letak 1995 Januari 15. Okay. Lepas tu nationality kita rakyat Malaysia, Malaysian. So IC kita isi macam biasa. Okay. Okay, so mestilah 12 digit. 12 digit without space. Okay, ini adalah contoh sahaja. So tekan Malay. And then dekat bawah ni, okay, dekat bawah ni sekiranya korang ada isteri, korang boleh pilih married. Kalau korang single, boleh tekan single. So tak ada apa yang nak kena isi dekat sini. Cuma kalau korang pilih untuk tekan button married, kahwin, so korang perlu isi nama pasangan. Okay, saya bagi contoh. Siti Mina. Contoh, nama penuh, Binti. Okay. Binti Hashim. Nationality Malaysia. Lepas tu nombor IC jangan lupa. Okay. Lepas tu Malaysia dah isikan juga nombor telefon sekali. Alright. So dekat sini apa yang korang perlu isi adalah alamat yang ada dekat IC korang. Okay. So jangan isi alamat tempat tinggal, tetapi isi mengikut kepada alamat yang tertera di dalam IC. So let's say kita isi saja dekat sini. Okay. Dan rumah yang korang duduk sekarang ni sama ada rumah sendiri ataupun rumah rental, korang boleh tanda. Cuma sekiranya korang ada satu lagi alamat surat menyurat ataupun alamat tempat tinggal tak sama dengan alamat dalam IC, so korang boleh tanda dekat sini no. So kalau sama just tanda yes, kalau tak sama tanda no dan isi alamat yang tempat tinggal sekarang dekat sini dan isi nombor telefon. Okay. So nombor telefon start nombor telefon start kepada selepas kosong. So let's say 017, so
start dengan 17 lah. So saya punya 11, okay, 37488864. Baik, lepas tu dekat sini apa yang korang perlu buat adalah isi email. Okay, isi email korang. So yang ni jangan salah lah kalau boleh, sebab nanti kita nak hantar account activation dekat email. Okay, Gmail. So kita setelah selesai semua, kita boleh proceed kepada next page. Okay, so dekat sini apa yang korang perlu isi adalah employment. So kalau korang bekerja dekat kerajaan, korang boleh isi employed. Dekat swasta, kalau kerja sendiri pun boleh isi juga. Okay, kena nyatakan apa nama kementerian ataupun apa nama company mengikut kepada SSM, jawatan. Okay, lepas tu berapa tahun, years of employment, berapa tahun bekerja. Nature of business ni saya bagi contoh mudah apabila kita bekerja dalam bidang uh, sebagai cikgu. Okay, saya ambil employed dululah, senang. Saya ambil employed. So dekat sini so let's say kita buat Kementerian Pendidikan Malaysia. So dekat sini kita just letak teacher ataupun guru pun boleh. Okay, pastikan guru besar semua. Berapa tahun, mungkin kita boleh kata 15 tahun. So kalau seorang guru, nature of business dia adalah pendidikan. Okay, pendidikan. So kalau nature business dia adalah dia seorang engineer. So nature of business adalah construction. So kena pandai letak lah. Okay. So seterusnya letak alamat tempat kerja kita. So saya guna je alamat yang ada ni. Okay, pastikan lebih besar semualah kalau boleh. Dan dekat sini korang hanya perlu letak berapa anggaran annual income korang. Anggaran pendapatan tahunan. So boleh letak dekat mana-mana, pilih saja. So lepas tu source of income ni korang boleh pilih employment. Dan dekat bawah ni, okay, tax residency yang ni korang boleh pilih I am a Malaysian tax resident. Do you have tax identification? Lepas tu korang tekan button no. Dan korang boleh pilih nothing is required. So ini adalah standard. Kalau korang nak buat cara betul, kena ada, kalau yes, so kena ada nombor ni lah. Okay, nombor cukai. Tapi kalau tak letak pun tak apa, tekan je no and then nothing is required pun tak ada masalah. So dekat bawah ni korang boleh pilih yang ni, do you have power of attorney signature? No. Do you have any standing instruction? Yang ni pun no. Do you represent person or resident of United States? Yang ni pun no. So dekat sini korang kena isi, okay, nombor bank account yang korang bagi bank statement tadi. Okay. So isilah nombor account contoh. Lepas tu bank nama bank. So kalaulah pakai Maybank Islamic, kena pilih Maybank Islamic. So saya tunjuk dekat sini contoh di mana kita ada dua. So kalau dekat sini ada Maybank biasa, konvensional punya, yang ni Maybank Islamic. Okay, so kita ada dua. Sama juga dengan lain lah. Kalau saya tengok public bank konvensional, public bank Islamic. So kena pilih hati-hati. So let's say kita letak sini Maybank Islamic. So is this a joint bank account? Yang ni tanda no. So kita boleh proceed. Cuma seperti saya sebut tadi, kalaulah kita ni seorang yang bekerja sendiri, okay, self-employed, kita letak nama company SSM kita, lepas tu kita letak jawatan kita sama ada manager, lepas tu berapa tahun dah business tersebut, apa nature of business tu, alamat company, lepas tu dia akan jadi panjang sikit dekat sini apabila dia minta tarikh company tu ditubuhkan. Okay, berapa banyak dana awal yang kita letak, shareholder fund. Dan yang ni pun samalah. Okay, paid up capital pun boleh letak jumlah yang sama. Dan annual turnover, berapa sales yang dibuat oleh company setiap tahun. So korang boleh letak berapa amount dia. Kalaulah seorang suri rumah ataupun retiree, okay, lebih senang. Retiree hanya pencen ataupun bersara boleh pilih nama syarikat ataupun kementerian sebelum ni. Lepas tu apa jawatan dia, berapa tahun, okey, seterusnya apa nature of business. Lepas tu nama
company ataupun alamat tempat kerja sebelum ni dan berapa income yang sebelum ni lah. Okay. So dekat source of income ni mungkin dah berbeza lah sebab dah tak employed. So dekat sini mungkin daripada KWSP ataupun ada buat business. Okay. So yang ni boleh tukar lah. Okay. Kalau kepada housewife, alright, kepada housewife, suri rumah, agak complicated untuk isi. Okay, agak complicated. So yang ni kalau siapa yang suri rumah nak buka akaun CDS, nak isi secara online, kalau boleh PM saya secara direct untuk saya bantu lebih dekat ataupun lebih senang lah. Dan student pun sama juga. Okay, ada banyak pertanyaan yang dia tanya dalam ni yang awak kena isi. Okay, kena ada PDPA, itu surat perjanjian, okay, consent letter from income provider. So benda ni akan menyulitkan untuk buka akaun. So nak lebih senang, korang PM je saya ataupun message saya, contact saya untuk saya bantu memudahkan urusan ni lah. Okay. So kita boleh tekan next. Kita ambil yang ni, saya tekan je employed dekat sini. So kita boleh isi macam tadi. So company, kementerian, and then guru, lepas tu 20 tahun, pendidikan, annual income, okay, employment, lepas tu yang ni settle, tax resident, and Malaysia tax, okay, isi nombor bank, lepas tu proceed to the next section. So dekat sini apa yang korang perlu isi adalah tujuan ataupun objektif trading dan juga investment korang. So biasanya korang tanda sahaja bahagian investment, and then risk tolerance pilih sahaja moderate, dan dekat sini korang boleh pilih sama ada korang pernah ada experience dalam trading ataupun ada experience less than 1 year ataupun antara 1 hingga 5 tahun ataupun lebih daripada 5 tahun. So nak buat no trading experience pun tak ada masalah. Okay, so seterusnya kita pergi dekat bawah, are you related to any UOB Kay Hian director? Yang ni kau tanda je no. Okay, yang ni dekat sini pun no. Are you a guarantor? Yang ni pun no. Are you a director or employee? No. Have you ever opened UOB Kay Hian? No. Do you have commitment dengan any financial institution? Untuk memudahkan pembukaan akaun, korang tanda je no. Okay, do you fall under vulnerable category? Yang dekat sini korang pilih saja no. Okay. Would you like to appoint and empower your dealer? So yang ni tekan yes. Okay, yang ni memberi kuasa kepada saya untuk bantu korang membuat pembelian dan juga penjualan kalau korang tak sempat nak key in order. Lepas tu, are you a Malaysia resident? So yang ni tanda je yes. Do you have domestic ringgit borrowing as defined under BNM? So yang ni tekan no dan kita proceed kepada next section. So dekat sini adalah part akhir yang korang perlu buat, iaitu pertama korang perlu masukkan, okay, kau tekan button dekat atas tu nanti akan keluar folder dan masukkan folder yang korang dah buat tadi, iaitu IC korang. Okay, pastikan IC itu dalam bentuk PDF ataupun gambar belakang dan juga depan. Dan pastikan tidak ada palang. Okay, kalau nak letak palang kena tulis for UOB Kay Hian only. Pastikan tidak menutup mana-mana maklumat atas IC. Yang lebih senang lah korang tinggal saja kosong gambar tu. So nanti kita akan buat secara automatik lah bila dia masuk sistem belakang dan juga hadapan. So selepas tu korang masukkan bank statement yang saya minta sediakan daripada awal tadi. Okey, tekan je button atas ni, masukkan bank statement 2 bulan yang terbaru, dan seterusnya adalah proof of payment RM9.72. So receipt tadi korang isi je dekat sini. Okay, letak dekat situ, tekan folder dia receipt tadi, masukkan. Kalau salah tekan clear, boleh masukkan sekali lagi. And then yang paling penting adalah tempat untuk tanda tangan. So korang tanda saja dekat applicant signature. So dekat sini korang boleh pilih sama ada nak pakai laptop ataupun komputer menggunakan mouse ataupun touch screen. Okay, contoh kalau salah boleh clear, kalau betul boleh submit. Okay, so dekat sini korang boleh pilih menggunakan mobile. So kalau nak pakai mobile korang boleh scan.
menggunakan QR ni, okay, and then korang boleh tanda tangan dekat phone, tekan submit, nanti dia akan keluar dekat sini. Okay. So seterusnya dekat sini application, korang pilih je I am a client. Lepas tu account opening agreement, just tanda. Okay, kena scroll down sikit and then agree. Lepas tu tanda dekat sini and then scroll down, agree, tanda dekat sini. Dan tanda lagi bawah ni, dekat sini satu lagi, consent authorization, my declaration, just tick saja. Dan last sekali korang perlu tekan I am not a robot. So dekat sini biasanya dia akan keluar submit my application. So yang ni kita tak boleh nak tekan ni. So sebab apa? Sebab ni korang belum isi lagi. Okay, maklumat di atas. So bila korang dah isi IC, belakang depan, bank statement 2 bulan dan juga payment RM9.72 dan selesai tanda tangan, baru boleh korang tekan submit my application. Okay, dekat bawah ni. Alright. Cuma apa yang saya nak ingatkan adalah apabila korang buat bayaran RM9.72 daripada Maybank, pastikan bank statement yang diberi adalah bank yang sama. Okay, so bila korang submit, dia akan minta satu lagi buat payment, korang boleh pangkah sahaja. Okay. Dia akan minta sekali lagi untuk buat payment, so korang perasan dekat sini. Okay, so please upload the bank slip proof payment. Opening fee payment must be done from the account specific in banking data screen. Oh, sorry. Okay, tunggu up lagi. Okay, if you have already registered for Bursa CDS account via Bursa Anywhere, you are still required to pay RM9.73 fee for this application. However, the RM9.72 shall be fully refunded to you. So nak selamat, buat siap-siap 3 dokumen ni, IC, bank statement 2 bulan dan juga resit bayaran RM9.72. So bila dah sampai kepada muka surat ni, korang boleh hanya upload sahaja dekat sini. Dan bila tekan button, okay, akan ada payment. Another payment. Bila submit my application, so akan ada another payment. So yang tu korang boleh abaikan sahaja. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.